Memandangkan daging korban hari tu banyak lagi, akak nak buat gulai daging hari ni. Mula-mula kita keluarkan dulu daging beku ni, sementara akak sediakan bahan-bahan. Biasa akak pakai santan kara je. Tapi hari ni terlebih rajin pula. Akak nak pakai santan segar. Rambut ni pun. Lepas tu hirislah daging ni kecil-kecil sayang. Macam ni. Potong melawan urat dia tu. Supaya tak lekat celah gigi nanti. Lepas tu tumis bawang sikit. Lepas tu bubuh sebut kari. Ni rahsia utama dia. Tumis sampai pecah minyak. Dah naik bau tu kita masukkan daging kita. Daging lembu maksud akak. Tambahlah air sikit nak bagi daging tu lembut. Last kali masukkan santan yang kita dah perah secara manual tadi. Part tu akak tak rakam lah. Nanti adalah yang komen suruh pakai glove lah apalah. Siap dah kari daging kita. Menggigil tangan akak ni pegang mangkuk panas ni. Korang tahu tak?